Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan tunjukkan ataupun kongsikan kepada anda cara bagaimana kita nak membeli emas dalam akaun GSA iaitu Gold Storage Account menggunakan internet banking. Okey, mula-mula kita login dulu akaun simpanan emas kita. Kita masukkan username ataupun email kita dan password. Kemudian kita login. Okay, selepas kita login, kita pergi dekat GSA ni, kita klik dan kita klik pula buy gold. Okay. Lepas kita klik buy gold, kita masukkan di sini jumlah berapa kita nak beli. Okay, dalam akaun GSA ni, kita boleh beli emas serendah RM10. Okay. Contoh kita tulis RM10. Kita bayar guna FPX, internet banking. Okay, kotak bawah ni jangan tekan. Jangan tekan dan kita klik submit. Okay. Untuk pembelian serendah RM10, kita akan dikenakan charge sebanyak 70 sen. Charge ini adalah untuk charge FPX. Okay, tapi kalau kita beli dengan harga yang ataupun nilai yang lebih daripada RM100, kita tidak dikenakan charge tersebut. Okay, contoh kita letak RM100. Okay, kita letak RM100. Kita bayar guna FPX. Okey, ingat kotak bawah ni jangan tekan. Okay, kemudian kita klik submit. Okey. Okey, kat sini dah tak ada dah charge 70 sen tu dah tak ada dah. Okey. Selepas itu kita klik confirm. Kita klik confirm. Okay, dia akan sistem akan bawa kita ke bank yang berkaitan. Contohnya kita bank Islam. Macam saya akan pilih bank Islam lah. Okay, kita akan pilih bank Islam. Kemudian kita klik pay RM100 tadi yang kita nak beli. Dan dia akan bawa kita ke internet banking yang berkaitan. Contoh macam saya bank Islam. Dan kita masukkan kat sini username kita, kita masukkan password dan kita boleh terus buat pembayaran di situ. Okey, sekian saja perkongsian saya tentang cara bagaimana kita nak beli emas dalam akaun Gold Storage Account. Okey, moga bermanfaat. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.